Coklat moist. Assalamualaikum bang. Bang, saya nak coklat moist RM10 boleh bang? Boleh bang. Boleh. Yang mana bang? Boleh, dia boleh pilih ke? Dia boleh pilih bang. Macam mana pilih dia? Pilih abang boleh pilih kat depan ni. Okey. Beza dia pada topping je lah. Kita ada 10 topping. Yang atas ni sama tak? Macam ni dia 10 topping yang Dah siap lah. satu set lah. Ambil dah siap lah. Agak-agak bulan puasa ada bang? Bulan puasa kita ada dekat Bazar Ramadan Kelebang lah. Ni ada coklat moist ni? Coklat pun mesti ada bang. Mesti ada Alright. Oh, melimpah-limpah. Ya. RM10. Dia ada RM10. Lepas tu ada yang kecil. Dia ada 6 pun ada, 4 pun ada bang. Oh, RM6 pun ada? RM4 pun ada. Pandai atau dia meniaga ni. Aku dah makan kat dia dah 3 kali 4 kali lah beli ni coklat moist dia. Coklat memang sedap. Dia tak rasa manis. Dia macam dia ada pahit-pahit sikit lah. Tapi makan ni memang kita tak muak lah. Misalnya kalau kau tak boleh makan ni, kau boleh simpan dalam peti ais. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat punya RM1 ni semua dapat merasa lah. Kita dapat rasa semua sekali. Ada Bebert, ada coklat-coklat zaman sekolah, ada Oreo, ada. Yang aku puji ada kek lembut. Aku kunyah masuk mulut dia hilang. Ada orang tanya aku, bang, hari ni abang minum waktu bila? Anytime. Bila-bila boleh. Waktu sebelum tidur, nak makan, every time. Tak kisah. Boleh bawa. Memang aku bawa pergi mana je.